Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Qalbi fil Madinah. Saya sekarang berada di pekarangan tiga masjid di Madinah berdekatan dengan Masjid Nabawi, di pekarangan masjid apa ni? Masjid Umamah, Masjid Abu Bakar dan juga Masjid Saidina Ali. Di sini ada sejarah yang direkodkan di dalam sejarah Islam, di mana Masjid Umamah ini adalah tempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan sembahyang minta hujan, dan di sini juga diadakan solat untuk hari raya, di mana dahulunya merupakan kawasan lapang dan Rasulullah meminta para sahabat pada waktu itu untuk melakukan sembahyang raya di kawasan lapang yang tidak berhenti. So kalau kita perhatikan di sini banyak burung merpati yang diraikan oleh para tetamu Allah di pekarangan ini, dan walaupun panas, burung merpati dapat hidup dengan baik. Cuma menjadi satu misteri di sini bahawa jika diperhatikan sekeliling, kita dapati di Masjid Umamah burung merpati yang hinggap bertenggek di kubah masjid. Begitu juga dengan Masjid Abu Bakar. Tapi jika diperhatikan di kubah Masjid Saidina Ali, tidak ada walaupun seekor burung merpati yang bertenggek di kubahnya. Jadi ini menimbulkan satu misteri dan persoalan kepada para pengunjung. Apakah sebenarnya mesej yang Allah Subhanahu Wa Taala ingin sampaikan kepada umat Islam? Itu saja untuk saya dari petang ini, sebagai satu rekod bahawa saya pernah berada di sini bersama saudara saya lunch. Alhamdulillah kami diberikan kesihatan, dan insyaAllah kami akan pulang pada 19 Februari nanti. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.